Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Lama tak nampak sihat. Betul tu. Alhamdulillah. Jemput. Okey. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya penuh dengan kegembiraan. Setelah hampir sebulan kita berpuasa, kita sambut Syawal dengan penuh gembira. Namun, kita jangan lupa bahawa ada amalan-amalan dalam Syawal yang sunat yang kita tidak perlu tinggalkan. Antaranya, kita kena tahu dan kita kena faham bahawa pahala setahun berpuasa itu. Apakah puasa yang setahun ini? Iaitu puasa 6. Dan janganlah kita tinggalkan, walaupun Syawal yang pertama itu haram untuk kita berpuasa, tapi Syawal yang kedua, jangan kita lalai dan kita lupa. Rebutlah peluang untuk kita sama-sama meraihkan puasa 6, umpama ibarat kita berpuasa dan pahalanya setahun kita berpuasa bila puasa ke-6. Dan kedua, kita jangan tinggalkan iaitu silaturahim kita. Sudah berapa kali kita raya dan fikirkanlah sudah berapa kali juga kita putuskan silaturahim dengan jiran kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Inilah saatnya kita gunakan dalam Syawal untuk kita mengeratkan silaturahim kita sesama kita. Itulah yang lebih digalakkan dan kita rebutkanlah dalam bulan Syawal ini penuh keberkatan dan dilatih jugalah dalam bulan puasa ini juga kita dilatih dalam solat tarawih dan sebagainya. Jangan diputuskan dan jangan kita tinggalkan. Inilah orang kata exercise yang telah digunakan selama sebulan untuk diteruskan untuk kita berjaga malam balik semula, solat taubat dan sebagainya tuan-tuan. Saya sendiri secara peribadi dalam bulan Ramadan ini telah mengambil keputusan untuk berhijrah kepada lebih baik lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam bulan Ramadan kalau kita tak gunakan kesempatan ini, di Syawal nanti kita akan leka. Syawal ini adalah untuk menguji kita sejauh mana kita rasa nikmat, kita rasa syukur dan mengingati kepada Allah semula. Dan janganlah kita gunakan waktu Syawal ini bersukaria. Walaupun Nabi menggalakkan kita dengan pakaian yang serba baru, tetapi tidak semestinya yang mahal, yang baru. Elok, cantik pun sudah memadai. Ingatlah kepada orang yang lain yang susah. Tak semestinya kepada kita yang senang. Mengingatilah orang lain sebagaimana orang lain mengingati kita. Begitu jugalah dalam silaturahim. Jangan kita ambil mudah dalam menggunakan bulan Syawal ini tuan-tuan. Saya sangat menyeru kepada tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, gunakanlah waktu Syawal ini bukannya penutup kepada segala ibadah kita. Syawal ini adalah berterusan kerana bulan yang istimewa adalah bulan Ramadan dan Syawal adalah second bulan istimewa. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah Allah beri kita berkatan, niat yang baik-baik, kita akan dapat yang baik-baik. Assalamualaikum.